Di dalam Dark Sonic, dalam GTA 5, Dark Sonic dan pengikut-pengikutnya akan memakan semua kawan Sonic dan tiada siapa boleh menghentikan mereka. Adakah kita akan berjaya mencuri Chaos Emerald untuk mengembangkan bentuk Dark Sonic kita ke tahap paling berkuasa, masuk ke dalam dirinya dan mengalahkannya? Jom kita mulakan. Yeah. Betapa saya suka pusing-pusing dengan kereta lumba hebat saya sambil melihat seekor raksasa pelik cuba menelan dunia. Apa? Itu adalah lidah panjang yang berlendir sampai ke satu titik. Baiklah, saya kena pergi ke titik itu untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang berlaku. Saya akan masuk ikut sini dan jom kita teruskan. Baik. Saya datang. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Dan saya dah sampai. Ya. Saya terjun. Aduh, tak ada apa-apa yang berlaku di sini. Segar bugar. Apa semua ni? Dan sekejap, Tails, kenapa kau ada bentuk gelap kau? Hai Sonic, akhirnya kau muncul. Semua yang berlaku ni sangat teruk. Darksin Sonic telah menyerap kuasa semua Zamrud gelap dan telah menghulurkan lidahnya ke seluruh bandar. Selain itu, dia ada pengikut gelap yang telah menculik semua kawan-kawan kita. Dark Knuckles, Dark Eggman, Dark Shadow. Dan semua ini adalah kerana kuasa Zamrud gelap. Jadi, kamu perlu mengatasi semua ujian, menghapuskan semua musuh dan menyerap semua Zamrud gelap sehingga kamu boleh mengalahkan Darksin Sonic. Baiklah, kegelapan kadang-kadang memang menakutkan. Tapi kalau digunakan dengan betul, ia boleh jadi sangat berkuasa. Aku akan gunakan dulu kegelapan dari Zamrud ini, Tails. Mari kita lihat apa yang akan berlaku. Wah. Ya. Dark Sonic telah dibuka. Hebat Sonic, begitulah yang saya suka. Sekarang kamu perlu terlebih muatkan penerima tenaga ini supaya boleh mara ke musuh gelap yang seterusnya. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulakan. Saya akan gunakan kuasa Dark Sonic saya untuk memusnahkan penerima tenaga ini. Mari. Ya. Dengan ini, ia sudah lenyap sepenuhnya. Saya tak boleh bertahan lama di udara, tapi cukup untuk memusnahkan penerima-penerima itu. Dan sekarang, saya akan lakukan sesuatu yang luar biasa dengan segala kegelapan dalam diri saya. Saya akan melayangkannya. Acah, ayuh. Nampaknya tak berfungsi. Semua kegelapan ini mesti berguna. Acah, ya. Sekarang barulah penerima tenaga sudah jatuh dan giliran saya untuk pergi ke yang seterusnya. Aku datang. Mungkin aku boleh cuba sesuatu yang berbeza dengan yang ini. Dan gunakan kuasa angin gelap. Ya. Mari terbang. Bila aku lepaskan angin ini, tiada siapa atau apa pun yang boleh hentikan aku. Ia memang luar biasa. Ya, dan sekarang tinggal satu lagi penerima tenaga. Apa yang aku nak cipta kali ini? Aku rasa aku dah tahu. Aku akan lepaskan semua kuasa aku dan aku akan berpusing tanpa henti. Dengan cara ini, ia akan menerima semakin banyak tenaga. Ya. Ambil ini, penerima itu. Ya. Jangan harap jumpa lagi. Itu sudah lebih daripada cukup untuk menghalau kau dari sini. Sekarang, mari. Aku kena pergi lawan musuh pertama, DuckTales. Dark Sonic, tolonglah aku. Dia dah kurung aku dan aku tak boleh buat apa-apa di sini. Kau takkan dapat lawan aku. Aku Darksin Tails. Ya, aku memang tak boleh dikalahkan. Aku akan menelan kau, menyerap kegelapan kau dan kemudian kau akan menangis selepas aku musnahkan kau. Tengok ini. Ya. Sepenuhnya menjadi kegelapan. Itulah kuasa gelap aku. Oh ya. Terima kasih banyak kerana mengalahkannya dan membebaskan aku. Sekarang kau akan lihat apa yang boleh dilakukan oleh kuasa gelap aku. Datanglah serap tenaga Zamrud itu dan gunakan aku kerana inilah transformasi aku. Kereta kebal Metal Sonic sedia untuk membantu kau. Hebat. Aku suka macam mana rupa dan bunyinya. Sekarang, masa untuk aku buka bentuk seterusnya. Dark Sonic. Aku datang. Cepat. Mulai sekarang, kau hanya ada 20 saat untuk tekan suka
Langgan saluran dan aktifkan loceng untuk tingkatkan bentuk Dark Sonic. Selain itu, kalau kau tulis perkataan Dark Sonic di ruangan komen, kau boleh dapat semua kuasa gelap yang kau mahu untuk kalahkan Shin Sonic. Jadi, kalau aku jadi kau, aku akan bergegas sebab masa dah nak habis. Tidak. Ya, inilah bentuk baru aku sebagai Dark Sonic. Lebih berkuasa, lebih hebat dan lebih bersedia untuk ambil kereta kebal ini dan hancurkan sesiapa yang perlu dihancurkan. Jadi, mari kita mulakan Metal Sonic. Mari kita ambil seleko maut bersama. Oh ya, mari kita hapuskan sesiapa sahaja yang cuba menghalang jalan kita. Jom. Ya. Tunggu. Pendaratan sempurna. Dan sekarang, mari kita langgar semua Dark Shin Sonic ini. Mari kita tunjukkan siapa yang berkuasa. Ya. Aduhai. Aku dah dapat mereka semua. Tapi tidak. Aku dah hilang kereta kebal. Tapi tak apa. Tak jadi masalah. Sebab aku akan hancurkan korang dengan kuasa Dark Sonic. Ya. Pukulan kegelapan. Ya. Aku hantar korang semua ke dalam kekosongan sekaligus. Ya. Korang semua akan masuk ke dalam kekosongan. Ya. Korang tak boleh lawan kuasa aku. Cuca. Cuba rasa ni. Pukulan kekosongan. Ya. Jadi, korang semua akan hilang begitu saja. Gasi dengan kuasa aku. Acah. Keluar dari sini. Ini memang menyeronokkan dan terlalu mudah kan, Dark Knuckles? Hati-hati Sonic, Dark Shin Knuckles ini sangat berbahaya. Oh ya, sudah tentu aku begitu. Aku ada kuasa dan kekuatan yang tak pernah dilihat sebelum ini yang akan aku gunakan untuk hancurkan dan tamatkan kau. Ini adalah pengakhiran kau. Bersedialah untuk mati. Diam. Dan lihatlah pancaran gelap aku. Ya. Aduh. Kau sepatutnya belajar untuk tidak cari pasal dengan aku. Dan Knuckles sudah keluar dari sangkar. Oh Tuhan Sonic, itu memang luar biasa. Kuasa gelap kau telah mencapai tahap baru. Tapi sekarang kau perlu serap kuasa samud gelap yang seterusnya dan terus pergi ke kastil kematian. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk aku lakukan. Jangan risau, Dark Knuckles yang tersayang. Kau akan lihat bentuk gelap baruku yang akan mengalahkan sesiapa saja. Ya, inilah bentuk sebenar Dark Sonic yang telah berevolusi. Jadi aku akan berikan segalanya sekarang. Kastil kematian itu takkan dapat menghalang aku. Ya. Mari kita lihat bahaya apa yang ada di sini. Apa yang boleh aku lakukan untuk mengalahkan mereka? Cepat. Wah. Kerangka berapi. Kalianlah lawan aku. Ya, ambil itu. Ke dalam kekosongan kau pergi. Aduh ya, pukulan kekosongan. Ya. Ambil itu. Tulang bodoh. Korang ingat dengan itu boleh hentikan aku? Jangan buat aku ketawa. Setiap kali aku boleh bertahan lebih lama di udara, itu memang luar biasa. Jadi, mari kita teruskan. Lagi ramai musuh, lagi banyak aku akan musnahkan. Serangan kekosongan. Dan kau, pergilah ke dalam kegelapan. Ya, ambil itu, kegelapan. Dan sekarang, aku akan kejar kamu semua. Ke tepi dari jalan kurang kah? Hacuh! Kenapa kamu datang dengan pedang api? Jadi, biar aku habiskan mereka. Hacuh! Ayuh! Ya! Jangan bangun lagi! Kuba ini. Ini adalah kegelapan aku. Dan korang takkan mampu melawannya. Oh ya, dah tak ada satu pun angka kat sini. Kecuali yang ini dan yang ini. Jadi, inilah masanya untuk datang cari kau, binatang bodoh. Kau takkan mampu buat apa-apa melawan kuasa aku. Sonic, aku tahu kita tak pernah jadi kawan baik. Tapi kalau kau selamatkan aku janji aku akan bagi kau pinjam motosikal gelap aku supaya kau boleh teruskan perjalanan. Tapi apa yang kau nak selamatkan si bodoh tu? Kuasa Dark Shin ini aku memang tak boleh dikalahkan dan dia tak akan mampu buat apa-apa untuk mengatasi aku. Aku yang paling hebat dan paling berkuasa antara semua. Sebab itu, sekarang juga aku akan... Apa yang patut kau buat ialah diam. Kegelapan dibebaskan. Ke tepi, Dr. Eggman.
Aku dah jumpa serangan muktamad aku. Bola gelap aku. Ya. Hancur sepenuhnya. Dan ya ampun Sonic, itu memang luar biasa. Itu satu pukulan yang sangat kuat sehingga kau bukan saja telah mengalahkannya, malah kau juga telah membebaskan aku. Terima kasih banyak. Dan sekarang ambil zamrud gelap itu dan Sudah tentu motosikal gelap aku supaya kau boleh teruskan perjalanan kau. baiklah Eggmans, akhirnya kita akan jadi kawan juga. Masa untuk aku evolusikan bentuk Dark Sonic aku sedikit lagi. Kita akan Oh ya, bentuk gelap ini memang luar biasa. Aku salah satu Dark Sonic yang paling hebat pernah wujud. Sekarang, dengan izin, aku akan naik rem ini. Dan tiada apa atau sesiapa pun boleh halang aku. Ini dia. Ya. Mari. Aku naik. Naik dan naik. Motosikal gelap, tunjukkan kehebatanmu. Ya. Sekarang, pendaratan sempurna. Wah, hampir-hampir saja. Sekarang baiklah. Tiba masanya untuk menyelak semua bom di sana. Jadi mari kita pecut sedikit dan terus ke depan. Baiklah, mungkin saya akan datang dari sini mengelak bom ini. Sekarang yang ini pula. Terlalu banyak letupan, saya kena berhati-hati. Dari sebelah sini. Sekarang dari sini pula. Ayuh. Saya mula tak nampak apa-apa dan letupan-letupan itu terlalu kuat. Kalau ada satu yang kena saya takkan dapat pulih. Di sini, saya hampir tak nampak apa-apa lagi. Saya kena buat pecutan terakhir untuk tinggalkan bom-bom tu di belakang. Wah, nyaris. Motosikal dah jatuh dan saya pun hampir jatuh. Tapi akhirnya saya dah berjaya lepasi bom-bom tu. Dan sekarang, nampaknya saya kena naik ke atas sini. Buat parkour dari sebelah sini. Jadi, saya teruskan. Memang sangat susah. Dan paling penting, rasa gayat sangat. Kalau tengok ke bawah, memang takut habis. Jadi, jom teruskan. Saya kena cuba naik perlahan-lahan tanpa banyak tengok ke bawah. Sebab kalau saya jatuh, bukan saya je yang habis, tapi seluruh dunia pun habis. Jom, satu lagi. Ya, berjaya. Dari sini, saya lompat dan saya berjaya. Parkour pertama berjaya. Ya. Sekarang, kita pergi ke yang kedua. Nampak susah, tapi saya boleh buat. Ini parkour yang berbeza. Tapi tak boleh juga. Saya tak boleh jadi Dark Sonic. Jom. Hebat. Sekarang dari sebelah sini juga. Dan dari sini. Saya lompat di sini. Jom. Dan di sini. Hebat. Macam ni. Saya memang tak boleh dihentikan. Aduh, hati-hati. Tadi memang agak bahaya. Tapi saya lompat di sini. Ya, satu lompatan. Satu lagi lompatan dan saya dah sampai atas parkour. Saya berjaya. Dan inilah masanya. Inilah masanya untuk selamatkan kawan saya, Shadow, daripada makhluk jahat ni. Sonic, terima kasih sebab datang selamatkan aku. Tapi kau kena hati-hati betul-betul. Makhluk ni, ia yang paling kuat antara semua. Betul tu, aku memang tak boleh dihentikan langsung. Dan kau takkan kalahkan aku macam yang lain. Aku akan lawan kau sekarang juga. Kalau macam tu, silakan. Tengoklah kuasa Dark Sonic aku. Sial kau raksasa bodoh. Ambil ni dan ni. Baiklah. Sekarang aku boleh bertahan lebih lama di udara. Tapi, aku kena manfaatkan ini untuk kalahkan makhluk ni. Wah, kuatnya hentakan. Mari sini bodoh. Tengok kilat gelap aku ni. Aku tak sempat elak. Tapi aku sempat pukul kau tanpa henti. Ambil ni. Ya. Supaya kau tak berani dekat dengan aku lagi. Wah, kuatnya dia pukul. Sial betul. Aku kena hati-hati. Dia boleh hancurkan aku. Jauhkan diri dari aku. Ayuh, kilat gelap. Walaupun dia pukul sangat kuat. Tapi, aku pun boleh pukul dengan kuat juga. Tidak. Dia datang ke arah aku dengan sepenuh tenaga. Sial betul. Tidak. Ambil pukulan demi pukulan. Dia tak berhenti hancurkan kau. Ya. Lihat kuasa itu. Kilat gelap ini kau tak pernah lihat sebelum ini. Kau tak mampu lawan dia. Dan bukan itu saja. Malah sekarang, aku tak akan berhenti pukul kau sampai aku hapuskan kau. Ambil itu. Kan itu. Selamat tinggal buat selamanya, makhluk terkutuk. Jauhkan diri dari aku. Ya.
hancur sepenuhnya. Tapi, kuasa aku mula hilang. Aku dah kalahkan dia. Tapi aku hampir tak ada tenaga lagi. Aku kena keluarkan Shadow. Terima kasih banyak kerana bebaskan aku, Sonic. Kau dah kalahkan raksasa paling kuat sebelum Dark Shin Sonic. Sekarang ambil kuasa kekacauan aku. Ini satu-satunya cara supaya kau boleh melepasi ujian terakhir dan menyerap zamrud gelap yang terakhir. Hanya dengan cara ini, kau boleh selamatkan Amy yang malang itu daripada dimakan. Terima kasih banyak, Shadow. Aku akan ambil kuasamu dan menggunakannya untuk memusnahkan. Terima kasih, Shadow. Kuasa kekacauan ini memang hebat untukku. Jadi, aku akan pergi sekarang. Aku akan cuba lakukan Chaos Control untuk melepasi sini tanpa terkena duri-duri ini. Chaos. Kontrol. Sebentar. Sekarang, boleh. Berjaya. Nampak rumit, tapi yang pertama mudah saja. Mari kita lihat yang kedua. Chaos Control. Kawalan, Chaos Control. Ayuh. Ya, memang agak susah, tapi aku berjaya. Dan sekarang, tiba masanya untuk yang terakhir sekali. Untuk mengakses kuasa maksimum Dark Sonic dan selamatkan dunia daripada raksasa itu. Aku datang. Ayuh. Ya, aku berjaya. Dan sekarang, Dark Shin Sonic, kau sudah bersedia? Untuk penamat hebatmu, oh ya, Tahniah Dark Sonic, kau telah banyak meningkat dan telah mengalahkan pengikut gelapku. Tetapi untuk mengalahkan aku, kau perlukan lebih daripada itu. Jadi, bersedialah. Oh tidak! Sonic sudah menahan aku! Tolong, keluarkan aku dari sini bila kau boleh! Diam dan masuk ke dalam. Aku akan kumpulkan seluruh lidah aku dan telan semuanya sekarang. Oh tidak, aku kena bertindak sebelum terlambat. Bentuk terakhir Dark Sonic. Ya, Dark Sonic, bentuk muktamad, bersedia untuk musnahkan kau. Baiklah, dia dah kutip lidah dan semua yang ada atasnya. Dan sekarang, dia datang ke arah aku. Jadi, ambil ni. Acha. Mari sini raksasa sialan, kau akan lihat apa itu kuasa sebenar Dark Sonic. Sial betul. Pukulan dia memang kuat. Dia terlalu berkuasa. Aku kena cuba pukul dia sampai aku lepaskan semua kegelapan aku dan atasi kegelapan dia. Rasa ini, sinar gelap aku. Ambil ni. Aduh, memang kuat pukulan dia. Aku kena cuba keluar dari pusat bandar ni. Kalau tak, ramai orang akan mati. Aku tak boleh biar dia musnahkan bandar ni. Dengar sini, binatang sial. Semua kuasa aku. Ya, tidak. Dia sangat kuat, dia sangat besar dan dia sangat gelap. Tapi aku ialah Dark Sonic pada tahap kuasa maksimum. Ya, dan kau tak boleh kalahkan aku. Rasakan. Ya, jangan bangun sialan. Wah, dan kau datang lagi. Maka terimalah semua kuasaku. Sinar gelap kau tak lebih kuat daripada milikku. Aku akan tamatkan kau sekali untuk selamanya dan bebaskan dunia. Ya, rasakan. Dan itu penumbuk gelap untuk hancurkan makhluk jahat ini. Ya, kau takkan dapat lawan aku. Ambil itu. Sudah tiba masanya untuk kalahkan mereka. Aku hanya boleh lakukannya jika aku lepaskan seluruh kegelapan aku dalam satu letupan yang dipadatkan. Aku akan kehilangan sebahagian besar kegelapan aku dan juga sebahagian besar kuasa aku. Tapi itu saja yang aku boleh lakukan. Dengan cara ini, aku akan bebaskan Amy dan aku boleh selamatkan dunia. Sekarang, rasakan. Mari sini, raksasa sialan. Rasakan kegelapan aku yang telah dibebaskan. Sekarang, aku datang. Potensi Dark Sonic telah dibebaskan. Aku telah menghancurkannya walaupun bentuk aku. Oh tidak. Baiklah, aku berjaya. Bentuk Dark Sonic aku dah jadi lemah. Tapi sekejap, mana Amy? Oh, itu dia. Jom, aku kena cepat. Aku akan selamatkan kau, Amy. Aku dah dapat kau. Jangan risau, Amy. Sekarang kau selamat. Dan apa-apalah, jom kita pergi dari sini. Sekarang dah tak ada raksasa yang ancam kita. Jadi, aku rasa kita boleh pergi. Dark Sonic dengan Dark Amy. Dan semua kawan-kawan Dark kita. Akhirnya,
kita bebas dan bahagia. Ya.